Ada banyak punca juga kenapa sampai sekarang aku masih setia dengan Honor Magic 8 Pro. Kalau nak cakap performance, quality screen, itu kira biasa je. Tapi apa yang buat aku stay sebenarnya? Sebab wujud benda ni lah. Ini dia Honor Professional Imaging Kit. And bagi aku, ini bukan sekadar aksesori tambahan. Dia dah macam satu setup fotografi yang memang full package. Dan kalau korang beli, dalam kotak Honor ada provide semua benda lah. Ada camera grip, adjustable strap and even adapter ring untuk padankan dengan filter 67mm pun ada tau. Tapi main highlight dekat video ni, dia punya telephoto lens bersama camera grip lah. Aku nak mula dengan camera grip dulu. Yang ni rare sikit sebab Honor implement grip jenis magnetic. Dan aku personally suka gila dengan grip dia. Disebabkan dia magnet, kita ada kelebihan lah untuk adjust kedudukan smartphone tu. Nak shoot menegak ke, melintang, memang senang je nak ubah. Tapi satu je pesanan aku, better korang pakai sekali dengan strap yang Honor dah sediakan. Walaupun magnetic grip dia sangat kuat, cukup secure, namun risiko tu tetap ada. Aku sendiri pun ada rasa seram sikit lah. Takutkan tiba-tiba tercabut ke, confirm menangis tak berlagu nanti. Ok, sekarang kita masuk part yang best pula. Dia punya telephoto lens. So, secara teknikal, lens ni boleh digunakan bermula 200mm sehingga 5400mm. And once korang masuk je mode teleconverter, korang akan disajikan dengan 3 pilihan mode. Nak ambil gambar boleh, nak rekod video pun tak ada hal. Dan korang tak perlu risau pasal stabilization bagai. Disebabkan Magic 8 Pro ni, dia ada teknologi CIPA 6.5. Jadi secara tak langsung, ia juga mampu menawarkan penstabilan image yang bagus. Bila kita rakam sambil zoom tu, hasil dia nampak smooth je. And of course, aku juga dah pakai untuk snap pelbagai jenis gambar. Ada time guna dekat street, close up shot dan sebagainya. Jujur cakap, aku memang impressed dengan hasil dia. Sekali pandang tu, serius, rasa macam guna kamera mahal kot. Dengan detailnya. Lepas tu korang tengok, dekat bulu haiwan pun nampak super sharp. Senang cakap kualiti dia top notch lah. Cumanya kalau tanya aku, sweet spot untuk lens ni max dekat 1600mm. Kalau zoom smartphone, dalam range 70 kali zoom. So bila dalam range sebegini, hasil dia memang clean. Gambar auto nampak mahal. Dan kalau tunjuk dekat kawan-kawan, confirm, diorang tak percaya tau yang gambar ni datang daripada sebuah smartphone. But then kalau kita zoom jauh sikit, dekat sini boleh notice lah bantuan AI yang sangat kuat. Yes, dia masih sharp. Korang masih boleh nampak bentuk setiap objek tu. Tapi dia dah tak natural. Nampak kurang real lah. So macam nice kan. Kalau tanya aku, personally aku cukup kagum dan agak berpuas hati lah dengan hasil dia. Sebab aku sendiri tak sangka yang lens kecil ni pun masih mampu tawarkan kualiti yang terbaik. Tambah pula dengan keberadaan kamera grip ni, lagilah ada feel macam guna kamera sebenar kan. Tapi berapa harga dia Zat? Untuk satu set ni tak murah. Harga dia cuma RM1,409. So, kau rasa berbaloi ke? Cuba komen sikit.